Jom kita bincang, jangan gaduh dulu. Tarik kerusi kawan, duduk dulu. Okey, kembali lagi kita ke duduk dulu. Masih lagi bersama dengan Tuan Rahmat. So, okey. Okey lagi. So, Cik, okey? Okey, masih boleh duduk dulu. Okey. So, kita untuk ni kita ada 2-3 soalan lah. Cik ada apa-apa nak tanya dulu? Sebelum Alun start dengan soalan dulu. Boleh start dulu. Nanti Okey. Cik selit. Alun nak tanya pengalaman Tuan sebagai dulu anggota polis, sekarang dah bersara. Ada tak pengalaman ataupun bila Tuan buat benda-benda ni, Tuan di-offer ataupun diugut untuk yelah kita tak tahu, ada tak pengalaman yang terjadi dalam diri Tuan? Okey, offer ni saya ambil offer dulu lah. Masa dalam pasukan, of course ada je offer tu. Okey. Dan saya dah keluar pun ada lagi offer tu. Saya ambil contoh dah keluar lah dalam pasukan ni kita nak buat, kita takut. Ni cerita dah keluar ni yang dah tak ada apa-apa kan. Saya apabila pihak yang berkenaan tahu saya nak bersara awal, mereka melalui beberapa orang-orang lain, dia ada layer-layer dia lah. Dia tak direct dengan saya. Datang approach saya, kata boleh tak Tuan, dia nak buat dalam bentuk bisnes lah. Dia kata boleh tak Tuan, team tu nak offer Tuan untuk jadi jurucakap ataupun duta. Dia bayar saya lebih kurang 500k setahun kan. Saya, banyak tu, 500k setahun tu. So saya pun cakap dengan pihak yang jumpa saya tu, saya kata you patah balik sana, you cakap dengan dia, even though dia offer saya 5M pun saya tolak. Because dia ingin menawarkan saya untuk menyertai tim dia untuk mempromosikan pelaburan-pelaburan trade forex lah. Yang mana sekarang kita boleh tengok je dalam media sosial berlambak. Dan orang-orang yang buat forex trade ni pun dia boleh offer secara terang-terangan, buat video, ajak join kelas apa semua kan. So saya punya prinsip begini, kalau dia offer saya 5M pun saya tolak, even lebih pada tu pun saya tolak, because of satu je, fatwa dah kata benda tu haram. I don't go for benda-benda macam tu lah. So di situ saya nak tunjukkan prinsip saya lah. So dengan adanya saya cakap secara terang-terangan video ini, maka kalau ada pihak-pihak kat sana nak offer saya minta tak payahlah, tak perlulah. Dan ini juga saya ambil kesempatan untuk juga, saya ni banyak orang nak jemput saya untuk podcast, untuk buat video, marketing apa semua, sanggup bayar saya kan. Saya akan scan dulu. Saya kata ni, you company apa? You buat apa? Kalau you buat benda-benda yang macam ala-ala MLM, macam ala-ala pelaburan tu semua, saya takkan buat. Saya kata, you offer lah saya banyak macam mana pun saya takkan buat. I don't go for money. I go for manfaat untuk semua orang. Dan saya kalau boleh lah, saya memang nak ikut jalan yang betul lah. Okay. Dan saya nak beritahu, saya bukan baik. Saya bukan bagus pun. Okay, tapi kita nak ke arah itu. Okey, selepas bersara, apakah pekerjaan Tuan Rahmat Fikri ni? Sekarang ni saya menubuhkan sebuah syarikat yang dipanggil Rahmat Fitri Consultant Sdn Bhd. Konsultan Sdn Bhd. Saya hanya konsult benda-benda yang betul je. Kalau ada pihak kata, Tuan, saya ada satu kes ni, klien saya ni dia disiasat, nak minta konsult Tuan, saya tak buat. Saya boleh buat, tapi saya tak nak buat. Saya banyak orang kontak saya, Tuan boleh tak konsult saya untuk bawa kes dia ke mahkamah, untuk advice je, untuk konsult je kan. Nak ambil lawyer macam mana, nak prepare apa. Sebab kita dalam siasatan kan, jadi dia tahu lubang mana yang ada kan. Saya akan cakap terus terang, saya kata dengan pihak yang berkenaan, saya kata you daripada side mana? Kalau you daripada side suspect, no, saya tak akan konsult apa-apa. Kalau you daripada side mangsa, insya-Allah saya akan bantulah. Okay. Saya banyak memberi latihan, tunjuk ajar, training, seminar, kursus, ceramah, bengkel, apa-apa saja tentang keselamatan digital dan juga cara-cara nak berhadapan dengan dunia digital sekarang ni. Dia terbuka. Cerita pasal digital ni dia besar, luas. Macam tadilah kita beranak sampai mak bapak lah media sosial kan. Asalnya cerita scam ni, tapi benda semua relate. So saya punya main itulah. Dan saya mengharapkan agar saya boleh tolong lagi banyak orang lah, kalau boleh sampai satu Malaysia. Saya macam ini, saya kata benda ni datang kepada dalam diri saya apabila saya melihat mereka-mereka yang ada follower ramai, pengikut ramai, apa pun dicakap oleh influencer itu ataupun selebriti itu yang ada banyak follower, orang akan ikut. Jadi saya kata kenapa tidak aku menjadi orang yang bila aku cakap dia orang ikut. So mana dapatnya, maksudnya siapa yang berada di belakang Rahmat, ataupun macam mana start,
adakah masa masih lagi bekerja sebagai yang berkhidmat dengan negara hari itu, masihkah daripada situ adakah dah start awareness ni untuk scam, ataupun selepas bersara tu baru start, dan siapa yang menjadi orang yang Rahmat kata this is the way, ini yang aku nak buat. So macam mana terbukanya peluang tu dan adanya Rahmat Fitri Consultant ni? Of course, benda semua adalah ketentuan yang dirancang dan ditentukan oleh Allah. Saya ni banyak orang tanya saya, Rahmat, macam mana nak bercakap macam kau? Saya ni nak cerita, saya bukan baru 2-3 tahun bercakap macam ini. Dalam dunia PDRM, saya bermula dengan saya terdedah dengan aktiviti pengacaraan dalam PDRM. Of course dalam PDRM ni, bila you boleh buat, sampai pencen you je. Orang mengenali saya dulu sebab saya ni selalu buat MC dalam PDRM. Tapi PDRM ni dia lah yang lebih saya tengok kan. Dia orang pandai ni menyanyi semua kan. Semua ada, bakat-bakat tu semua ada. Saya pun belajar daripada cikgu saya. Saya sebutkan juga yang dihormati Datuk Fadil Ahmad. Dia antara orang yang banyak mendidik saya lah. Dan juga banyak cikgu-cikgu lain. Saya akan ambil lah ni ilmu-ilmu ni sikit campur-campur jadi seperti mana saya sekarang lah. Saya ada pengarah-pengarah saya, Datuk Zainuddin, Datuk Kamaruddin, Datuk Ramli, semua ni cikgu-cikgu saya ni. Yang hebat-hebat, Datuk Ajunadi, semua ni fit saya. Jadi bermula daripada itu, bermula dengan event-event protokol. Of course, event protokol PDRM is not easy. Sebut nama pangkat dan jawatan. Nak last minute, Mat, Datuk ni tak jadi, Datuk ni datang, Datuk ni ganti ni. Uish, you nak kena address dia orang Itu semua ada protokol dia. It's not easy, walaupun you dah sedia teks. Dan saya kemudiannya mengembangkan sayap saya kepada pengacaraan yang tak formal. Showtime kita panggil, entertainment kan. Saya banyak, bila kita ada event dengan artis-artis, kita banyak bersama dengan diorang. Lepas itu saya belajar semua, yang mana itulah ilmu yang saya dapat untuk menjadikan saya seorang yang saya boleh katakan agak yakin bila bercakap di hadapan orang. Dan saya gunakan elemen itu dalam penyampaian saya, menyampaikan ilmu ini kepada masyarakat. Saya nak bagi tahu, ramainya pelawak-pelawak di negara kita ni banyak kawan saya. Kita duduk sekali, pelawak tu orang ketawa, dibayar apa semua kan. Memang dia pelawak, memang dia gifted. Bila saya duduk dengan dia, saya cakap pun dia boleh ketawa. Saya pun cakap, maknanya aku pun boleh jadi macam dia orang kan. Di situ datang idea, kenapa tak aku gunakan benda ni untuk aku educate orang dengan cara aku begini. Because zaman sekarang, trend sekarang ni orang suka berjenaka, entertainment. Start COVID, kita tak ada apa nak buat. Betul tak? Semua duduk rumah. Masa tu saya banyak terima call. Orang tanya, Mat, orang tanya. Hari-hari orang tanya pasal scam. Tanya pasal scam. Sebab saya tahu semua benda. Saya penat nak jawab seorang-seorang. Soalan sama je. Terdetik idea, kenapa tak aku buat satu video. Bercakap. Bila orang tanya, aku bagi je video tu. Kau tengok video ni. Jadi kau tengok ulang-ulang pun tak apa. So benda ni terdetik masa COVID. Masa COVID tu. Dan bila saya tengok anak saya, dia ada beberapa kejadian lah. Contoh ada satu, saya sebutkan nama kawan saya, ASP Yusri. Video dia viral lah. Dia bercakap dengan public tau. So saya macam terfikir bila dia buat itu, aku ni boleh bercakap lebih pada dia tau. Kenapa aku tak gunakan kelebihan macam dia buat tu untuk educate ramai orang lah. So saya gunakan tu. Dan pada ketika itu anak saya zaman TikTok masa tu. TikTok kan. Saya tengok anak berjoget. Ni antara kejadian-kejadian penyebab dia. Saya tengok joget, saya sebenarnya tak nak bagi dia main TikTok. So saya tanya, apa awak buat? Joget pa? Kat mana TikTok? Boleh tak awak downloadkan papa TikTok? Download tu sebab saya nak study dulu. Supaya saya boleh bagi justifikasi untuk dia jangan ada TikTok tu sebab apa. Punya bila saya dah download tu, ada banyak kelebihan kat situ. Saya ingat lagi, masa TikTok baru masuk tahun kedua kat Malaysia. Saya kata, kalau aku nak buat video aku yang tadi tu kat sini pun bagus lah sebenarnya. Saya start upload. Tak sangka benda tu viral. Yalah, zaman COVID kan semua orang pergi pada media sosial. Dan anak saya cakap, Pa tahu tak, sebenarnya ni masuk kat YouTube pun best. YouTube macam dalam TV. Betul. Bila saya upload dalam YouTube, macam kita tengok kita tengah berlakon dalam tu tau. Kan YouTube kan, TV kan boleh tengok kan. So daripada situ datangnya saya punya keinginan yang saya kata, aku pergi kempen depan orang, paling ramai pun 300-400 orang. Kalau video aku satu ni tengok sampai 10-20 ribu sampai 1 juta. Ini lagi the smart way, man. Kita boleh pergi sampai kepada reach pada 1 juta audience. Berbanding kita pergi turun ground, baru berapa ratus je kita dapat jumpa orang. Itu pun paling ramai. Paling tidak, paling biasa pun 30-40 orang.
Dan saya fikir, kenapa tak gunakan kelebihan ini untuk kita sampaikan manfaat ini. Masa tu saya ingat lagi, polis tak ada lagi TikTok. Saya boleh kata saya antara yang terawal, dan of course saya juga antara yang banyak mendapat tekanan lah. Tekanan-tekanan ialah semua orang tahu, Cece tahu, Alun tahu. Polis kan zaman dulu-dulu kan mana boleh ada TikTok. Semua orang cakap tak boleh ni lah, tak boleh tu, tak boleh ni. Saya mengambil risiko itu. Saya cakap, saya bukan berjoget, aku bukan menyanyi, aku tengah mengajar orang lah. Ni kuasa Allah. Bos-bos saya pada ketika itu memang dia backup saya. Dia kata tak apa Rahmat, you proceed apa yang you buat. Saya pun bersyukur kerana polis terbuka hati untuk menerima ini merupakan salah satu kaedah untuk menyampaikan ilmu ini. Dan sekarang kita tengok semua polis ada TikTok. Dan sekarang bukan polis je, ustaz semua ada. Saya rasa ini salah satu alat lah yang menjadi penyebabnya saya lebih bersemangat untuk akhirnya saya tubuhkan Rahmat Fitri Consultant, because saya nampak ni ginilah, bila saya beruniform ni terlalu banyak protokol yang harus saya ikut, dan saya lebih mendedahkan risiko kecaman orang kepada saya bila saya beruniform. Banyak orang yang akan mudah untuk nak attack saya. Dan of course orang akan menggunakan uniform saya tu sebagai salah satu alat untuk nak menghentam saya atau mengenakan saya. Jadi saya korbankan diri saya kata beginilah. Kalau disebabkan saya beruniform membuatkan orang lagi macam memberi peluang pada orang nak attack saya, baik saya duduk di luar yang bukan beruniform. Tapi bukan senang untuk membuat keputusan tu, sebab antara yalah kalau kita tengok, maksudnya bila badan beruniform ni pertama kita lebih terjamin compare you besar awal. Terjamin dari segi masa depan lah. Ya, then bila you besar awal, you tak tahu lagi ni sama ada benda ni jadi ke tak jadi, tapi you mengambil benda tu as a risiko. Ya, betul. Saya ambil risiko tu sebab saya fikirkan, minta maaf lagi sekali again saya cakap I'm not good. Jadi saya yakin kalau saya buat benda yang baik, Allah akan bantu saya. Saya lebih kuat sekarang ni sebab saya fikirkan Allah ada. Sebab saya sedang menolong orang, itu saja. Bukan Alung seorang je cakap macam ni, ramai orang. Even polis pun tak bagi saya bersara pun, dia kata, Mat, nanti besok kalau aku jumpa kau tepi jalan niaga Char-Kway-Teow macam mana? Bos cakap macam tu. Aku risau je kau buka warung nanti. Saya kata kalau ditakdirkan saya kena buka warung, saya buka. Selagi benda tu benda yang halal, I'm okay. Dan saya ingat dah lebih 8 ke 10 bulan saya bersara awal ni. Walaupun kadang-kadang saya tergolong dalam B40, kadang-kadang M40, kadang-kadang T20, tapi I'm happy dengan apa yang saya buat, because every day saya bangun daripada tidur, saya akan fikirkan macam mana saya nak tolong orang. Saya sangat happy pasal tu, dan saya serah segala-galanya kepada Allah. Itu je lah mampu saya cakap Alung, sebab saya tak ada satu benda jaminan untuk saya. Tapi satu benda yang tertarik tadi dengan cerita Rahmat tadi, antara you dengan anak you. Iaitu generasi gap yang berbeza antara you, generasi you dengan generasi anak tadi. Tapi generasi anak tu yang membantu you untuk betul. masuk ke dalam Betul. ni. Dia Generasi dia lah, generasi dia. Tapi itu antara yang kita tak fasih dan dia fasih. Dan benda tu sebenarnya kalau dimanfaatkan boleh menjadi sesuatu yang baik sebenarnya. Bagus lah. Even sekarang pun kalau saya nak dapat maklumat, saya akan tanya dia orang, okay, apa sekarang trend sekarang yang you all selalu tengok? Dia orang je tahu. Kita duk ingat Facebook, Instagram, dia orang mungkin ada benda yang lain. Kita pun kalau dulu TikTok, kita tak suka. Semua orang dulu mana suka TikTok. Orang ingat TikTok je berjoget kan. Tapi sekarang dah jadi satu semua satu keperluan yang meluas. Meluas, yes. Dan satu benda, medsos ni antara ada yang mengatakan ialah kalau buat scam ni kat medsos pun banyak yang scam. Banyak. Dan ada yang merasakan medsos ni adalah satu tempat yang kita boleh dapatkan semua informasi kat situ. Betul. So baik dan buruknya di situ. Ya, betul. So apa pandangan you untuk dari segi scam ni? Perasan kita ada media sosial tapi tak ada siapa didik kita bagaimana cara untuk etika menggunakan media sosial. Tak ada. First you ada media sosial, you kena ada setting yang betul. You kena buat 2-step verification. You kena tidak membenarkan, disallow mana-mana orang yang tak kenal untuk follow you. You siapa? You bukan artis. Yang you nak ramai sangat orang follow you, kenapa? Ini satu benda yang saya nak kena betulkan. Ini sebenarnya etika ini penting sebab di dalam media sosial nowadays, minta maaf lah, ni pandangan saya.
Walaupun saya follow yang betul saja dan saya tengok benda-benda yang betul saja, itu sebab TikTok saya pun saya tak follow ramai orang, because of saya nak benda yang bermanfaat je. Pun saya boleh nampak lagi sampah-sampah konten-konten yang negatif dalam tu. Pun masih saya boleh nampak. Makna kata sekarang ni dalam media sosial ni, minta maaf lah kepada pencipta ataupun pemilik media sosial ni. For me, media sosial ni terlalu banyak benda yang boleh menterjerumuskan kita kepada perkara negatif. So apa yang rakyat Malaysia harus buat ialah you kena belajar juga how to use, macam mana etika nak menggunakan media sosial dengan betul. Dan ia harus dipantau oleh government, memikirkan apakah kaedah cara untuk menyampaikan hebahan-hebahan ini kepada masyarakat kita. Hebahan ni macam saya cakap harus diberikan secara istiqamah. Buatlah banyak video konten-konten yang kita boleh viralkan dalam media sosial supaya ia menjadi satu peringatan untuk kita. Tapi bercakap pasal kerajaan, benda ni pun bila berkaitan dengan medsos ni bukan satu perkara senang untuk dikawal. Sebab dia satu dunia. Betul? Jadi apa yang patut you buat? Educate. You ada duit kan? You bayar influencer buat video-video education. Boleh buat. Education pada peringkat awal mungkin untuk cece tengok mula-mula dia boring. Tapi kalau hari-hari dia dengar, setidak-tidaknya benda tu masuk dalam kepala dia. Kita bukan nak suruh dia betul-betul ikut apa kita cakap. Cukup masuk dalam kepala dia. Saya tadi bincang dengan satu stesen TV. Dia kata, tuan, saya setuju dengan dia. Kita buat konten sampai orang tu boring tengok. Sebab once dia dah boring tengok, benda tu dah masuk dalam kepala dia. Ini aku dah tengok selalu. Ada tak dalam kepala dia? Ada. Dan dia tak pakai sekarang. Masa dia tengah rasa dia hebat. Tapi bila situasi tu berlaku pada dia, aku dah tengok lah video ni, Rahmat dah cakap. Nampak tak? That's why kita sampaikan sampai tahap dia boring. Sebab benda boring itulah yang dia akan, yes. Ini tu saya kata. Untuk buat education punya video hebat ni, harus istiqamah. Kena ingat jangan shock sendiri. Jangan kau buat ala-ala macam kau. Okay, saya minta maaf cakap Alung, minta maaf. Banyak yang cakap pasal kempen. Semua orang-orang yang hebat bercakap. You hebat bercakap dalam AI, dalam dunia digital. You menggunakan bahasa-bahasa yang you je faham. Ni, geng-geng multimedia ni banyak depan ni kan. You all je tahu terma-terma tu. Kita orang B40, M40 kat luar tak tahu. Dia orang je tahu. Tak payah lain. Tanya dia orang, malware tu apa. Dia orang pun tak tahu malware tu apa. Tanya orang-orang biasa. Ni saya nak bagi tahu kepada si coaching-coaching yang mengajar. Kau jangan menggunakan bahasa perkataan yang kau rasa, aku tahu kau nak tunjuk kau ni memang hebat belajar sampai PhD master. Tapi apa tujuan kau mengajar? Kau nak educate orang kan? Kena tengok siapa audience kita. Faham tak apa kita cakap? Tak percaya, awak pergi tengok town hall, video-video yang diorang buat, forum-forum tu. Saya nak tanya jujur, you faham tak apa dia cakap? You tak faham pun. Okey lah, you level-level belajar faham lah. Kita nak buat benda tu, nak sampaikan, nak educate pada orang kat luar sana. Orang kat luar faham tak? Diorang tak faham. Diorang tak faham. That's why cara kita nak menyampaikan ni salah satu teknik yang harus satu benda yang serius. Kita kena ambil tahu. Kerajaan, especially kerajaan. Kerajaan dah buat semua benda. Dia bagus. Kerajaan dah macam-macam dia buat. Tapi cara nak menyampaikan kepada masyarakat untuk menunjukkan dia dah buat tu, dia tak sampai that level. Dia dah buat dah. Then you tunjuk lah. Macam mana cara you nak tunjuk. Saya dah tunjuk. Tapi you tunjuk orang tengok tak? Orang tak tengok. The way you tunjuk, cara you tunjuk, tak menarik minat orang untuk tengok. Cece dia kata tak minat lah tengok cerita ni. Tak minat. Cece dia tak nak tengok benda yang scripted. Dia nak yang tidak ada skrip. Jalan cerita yang betul. Jangan berlakon. You tunjuk je betul. Okey, kita tanya Cece. Kalau untuk menangani scam di kalangan you punya generation, apa you rasa apa yang patut kita buat? Macam mana kempen yang patut kita buat? Something fun lah, entertainment, that's all. Macam mana? Edutainment. Contoh. Education and entertainment. Contoh entertainment. Contoh entertainment. You nak apa? Menyanyi. You nak apa? Artis. You nak apa? Pelawak. You nak macam mana? Mungkin boleh buat macam sketsa. Macam mana? Okay, sebab tengok zaman sekarang ni macam ramai yang supporting Ryan Bakery contohnya. Okay, ramai yang tengok dia punya parody. Sebab related to orang-orang yang yang dah ni, and related juga dengan kita orang. So mungkin benda-benda macam tu lagi boleh buatkan kita orang dekat. Yang real. Sebab benda tu dekat dengan kita orang. Parody yang parody, exactly. Tu sebab saya pun buat parody juga. Dan kalau perhati perkataan-perkataan yang saya guna dalam video saya, semua adalah bahasa saya.
Itu sebab saya pilih Bersara Awal because saya tak boleh menggunakan perkataan itu ketika saya beruniform. Masa saya beruniform, saya ditegur. Malah adalah a few officer cakap, Rahmat, cakap awak pun tak boleh. Saya kata, what? Awak pun tak boleh? Aku bukan cikgu bahasa Melayu. Okey, kita cakap pasal tu. Cuma kita nak balik pada tadi. Tadi Tuan Rahmat dah bagi tahu scam yang pertama adalah dari segi beli online. Beli online, yang kedua pelaburan, yang ketiga. Untuk statistik the highest until yang bawah ni data tu saya tak dapat, tapi saya boleh katakan yang top lah. Yang top. Untuk student geng-geng cece, job scam. Diorang ni banyak dengan job scam yang beli online. Sebab diorang ni banyak nak bekerja dalam online. Diorang dah terbudayakan nak duduk di rumah boleh dapat duit. Nak kerja kan. Diorang kata tarik macam tu. Diorang ni jenis tak suka bekerja. Diorang nak kalau boleh. Betul tak, Cik? Nak duit tak? Duduk je kat rumah dapat duit. I am well educated, I think. So, saya tak layan benda macam ni. Depends pada orang kan. Zaman sekarang kan orang nak mudah cari duit. Dah lah. You offer, pekerjaan ni tidur je boleh dapat duit. Ramai tak orang minta? Orang minta. Okey, berbalik pasal pekerjaan. Yalah, kita tahu ada yang kena scam ni dah sampai luar negara. So apa pandangan you mengenai NGO yang fight nak bawa balik rakyat Malaysia yang di scam di luar negara? Saya begini lah. Isu katanya rakyat Malaysia bekerja sebagai scammer di luar negara, yang dikatakan dia menjadi mangsa pemerdagangan manusia. Minta maaf lah saya kena tegas dalam isu ni. Saya melihat dia, kalau dia bekerja sebagai scammer, I pandang dia scammer. Kerana apa? Pada peringkat awal, engkau pergi ke sana pun kau tak mengikut flow SOP yang betul. Mana ada kau nak pergi bekerja di luar negara tetapi kerja di negara yang sebenarnya jauh lebih rendah pada negara Malaysia sendiri. Kau nak pergi kerja ke luar negara yang kau tidak pasti kau kerja apa. Berbalik, Rahmat tadi dah ajar SOP. Alung kalau nak kerja satu benda, apa yang Alung akan check pasal kerja tu? Kerja ni kat mana? Kerja dia apa? Gaji dia berapa? Office dia kat mana? Company apa? Ini benda basic. Mana ada orang kau nak kerja, jom kau pergi je lah sana. Tak apa, nanti sana ada sama. Mana ada? Hanya kerja-kerja tak betul saja yang kau sanggup pergi ke luar negara untuk kerja-kerja macam tu. Tapi dia mungkin kita tak tahu apa situasi dia. Macamnya lah. Macam Alung pun pernah tapi tak pernah lah kena scam. Tapi pernah ada scammer yang call dan sebagainya. Dan mungkin yang kita bercakap tadi dari segi orang yang lebih yang pencen semua, yang selalu terkena dengan scam pelaburan. Dan mungkin dia melalui benda yang sama. Dia pun tak tahu benda tu sebab dia mungkin terdesak, keadaan terdesak. Terdesak is not a reason. You niat tidak mengalahkan cara. You terdesak, baik you pergi mencuri je. You terdesak kan, pergi mencuri lah. Kenapa tak nak curi? Tahu kan benda tu salah kan? Kenapa yang tu you tahu salah ni you tak tahu salah pula? Sebab ni dia fikir adalah dia kerja. Kerja apa? Dia nak saya bekerja. Tanya kerja apa? You pun tak boleh explain you kerja apa. Cuba tanya dia balik, kerja apa? You panggil semua yang kerja sebagai scammer kat luar negara, you tengok profil seko-seko. Semuanya yang jenis budak bermasalah, tak nak dengar cakap mak bapak. You panggil seorang-seorang kalau tak percaya. Tu saya kata, bawa diorang jumpa saya. Kau jangan sembang dekat depan TV, dekat depan NGO. Kau sembang depan aku. Depan orang lain kau boleh goreng, kau duduk depan aku. You jangan ikut apa Rahmat cakap. Pergi tengok mak bapak dia kan buat PC kan. Tengok mak bapak dia cakap, ini anak degil lah. Saya sudah cakap. Ada, you pergi tengok. Kalau selagi tak diturunkan lah video tu. Ada yang mak tu cakap, saya dah pesan dia ni scammer, anak saya degil. Ada. Sebab Rahmat berani cakap. Saya berhadapan dengan banyak budak-budak bermasalah di luar sana tau. That's why orang akan nampak dari satu sudut yang seolah-olah, yelah of course lah, orang akan nampak cerita dari cerita dia je. Awak kena tahu, zaman sekarang zaman semua orang play victim. Mana ada orang nak mengaku dia salah? Tak ada. Dah clear cut dia salah pun dia tak mengaku dia salah. Saya nak bagi contoh ni Kalau kita tidak berkeras dengan puak-puak yang degil, orang dah cakap jangan pergi kerja kat luar negara, tak mengikut SOP dan prosedur. Kita dah bagi tahu. Kau nak kerja ke luar negara, kau pastikan kau tahu dekat mana. Dengan siapa? Rujuk dengan kedutaan. Cek dulu. Dapatkan apa semua pandangan. Bukan suka hati. Tapi kau degil, kau nak pergi juga. Sebab kau duk fikir kat sana ada kawan-kawan, kawan ajak, ada duit. Itu je. Itu masalah daripada kau. Kalau kau nak fikir macam tu, kalau kita pula, kau ada masalah kat sana, jom kita tolong. Ramai tak orang yang akan pergi kerja kat sana lagi? Dia akan keluar lagi.
Tapi kalau kita dengan tegas dia cakap, siapa-siapa nak kerja kat luar negara, jadi apa kat engkau kat sana, kita takkan tolong kau. Ada tak orang nak pergi ke sana? Tak ada. This is how we educate people. Saya nak bagi tahu. Contoh Maksudnya untuk nak educate people ni kena kasar juga. kena of course. Alung buat homework untuk apa Long? Homework? Dulu masa sekolah buat homework pasal apa? Takut apa? Takut jadi hutan. Takut kena rotan kan? Bukan pasal aku nak jadi manusia pelajar yang berwawasan tinggi. Tak ada. Tak payah menipu. Tu saya kata Rahmat cakap benda yang fact yang korang sendiri hadapi benda ni. Okay, saya nak bagi tu contoh Bila kadang-kadang kan ketegasan ini perlu untuk kita educate orang. Minta maaf. Ada orang tak suka. Saya kena cakap ini real, inilah fakta dia. Awak masuk Singapura, tahu pula awak tak boleh meludah, tak boleh buang sampah sebab awak tahu kat sana tak boleh bagi can. Dekat sini selamba je buang sebab boleh lebih kurang. Siap buat video lagi, polis tolonglah, boleh cerita. Malah ada pihak pula NGO, kita kena ada budi bicara. Ni masalah Malaysia, sibuk nak budi bicara. Ini budi bicara ni yang pembawa masalah. Kita tak boleh nak implement benda ni. So yang budi bicara lah menjadikan Of course. manusia manja macam tu. Of course. Kalau takkan dia boleh cakap, okay, kalau kita buat salah, panggillah kita bincang dengan kita. Boleh tak? Contoh, saya ambil ni contoh, Skibidi punya case, Skibidi. Aku malah nak sebut, tapi dah dia tak faham, aku kena cakap jugalah. Skibidi kan dia punya ni cakap, kalau kita ada salah, panggil kita bincang dengan kita. Ni saya nak betulkan. Saya kata, betul lah Ketua Polis Negara cakap, mana ada orang buat salah nak kena bincang-bincang pula. Itu sebab orang kata, Tuan, kenapa Tuan tak pergi jumpa Alung settlekan? Aku bukan pergi Alung untuk settlekan. Kalau aku pergi, aku tangkap terus. Aku bukan macam NGO tu pergi berbincang Alung. Kalau kau bincang Alung, maknanya kau membenarkan dan menjayakan perniagaan dia tu. Membenarkan proses perniagaan dia tu. That's why Rahmat tak pernah bincang Alung. Orang cakap, Tuan join lah NGO tu bincang Alung. Tak boleh, aku tak bincang Alung. Mana ada. Dia salah. Kalau aku pergi, aku tangkap terus. Itu beza dia. Saya kena bagi awak faham kenapa NGO dia kerja dia macam ni. Rahmat dia begini. Dulu masa mula-mula viral kata rakyat Malaysia kerja kat luar negara. Orang tanya saya, Tuan, kenapa Tuan tak pergi selamatkan rakyat Malaysia kat sana? Dia buat apa? Dia kerja scammer. So kenapa? Dia kata dia kena seksa. Saya kata kalau dia kerja scammer, tak pilah dia kena seksa. Aku lagi suka. Apa nak jadi kat dia baru aku suka. Lagi teruk benda tu baru aku suka. Kau siapa suruh kau pergi sana? Kalau you keras cakap, siapa suruh kau pergi sana? Dia tak akan pergi sana. Tapi tak apalah, pergi. Sampai sana, ada masalah kau telefon NGO sini tolong. Saya nak bawa dua situasi. Kenapa dia kena cakap dia jadi mangsa pemerdagangan orang? Tuan-tuan dan puan-puan, tanya balik si mangsa tu, dia tahu tak apa itu pemerdagangan orang? Dia pun tak tahu. Okay. Katalah dia kerja di sana sebagai scammer. Dia menceritakan benda yang betul. Tolong selamatkan saya kerja sebagai scammer. You rasa ada tak orang nak tolong dia? Tak ada. Tak ada. So dia kena create satu point untuk membuatkan orang, kita kena selamatkan dia. Apa dia? Dia jadi mangsa. Nampak? Zaman sekarang, semua penyenayah, semua pesalah, semua cakap dia mangsa. Kalau semua penyenayah cakap dia mangsa, siapa sebenarnya penyenayah sebenar? Kalau, gini. Maksudnya play victim ni berada di mana-mana. Ya. Untuk menyelamatkan keadaan. Semua. Kita dah nampak sekarang. Kat mana-mana ada. Semua ada. Sebab apa? Bila ada pihak-pihak NGO yang mempertahankan mereka-mereka pesalah dekat luar sana. Sekarang kita tengok tak pernah orang fikir kan. Selalu orang fikir hak asasi bila kena dengan polis. Hak asasi. Kenapa tak ada orang fikir hak asasi mangsa? Apa? Nak fikir hak asasi pasal orang yang kena tahan dan siasat tu. Sama sekarang sikit-sikit justice for. Bila kena tahan je justice for. Kau buat salah kot. Justice for apa? Kau buat salah kot. Nampak tak? Ni tu sebab saya kata ni persepsi orang rakyat Malaysia ni kena betulkan. Tapi justice tu ada juga yang backup pemangsa. Maksudnya ialah justice for pemangsa okey. Yeah. Ni yang backup orang yang kena tahan for siasatan ni. Cuba tengok sekarang, zaman sekarang. Kena tahan je. Justice for. Alah banyak kan. Nak boleh tengok kan. Saya tak payah sebut lah. Tu saya betul fikir. Justice apa siut? Kan? Ini satu budaya normalisasi yang tak betul. Kat Malaysia ni lah dia. Tu saya kata. Kalau masalah tak ada orang nak lantang macam Rahmat nak bercakap sebab apa. Semua nak play safe. Takut kena kecam.
Kalau ni macam ni Rahmat cakap, confirm lepas ni Rahmat kena kecam. Diorang ada geng-geng diorang yang akan protect diorang, yang akan mempertahankan mereka-mereka ni. Diorang je betul. Ni masalah dia. Macam mana kita nak educate orang untuk buat benda yang betul. Sedangkan bila kita ajar, kita pula kena balik. Contoh macam saya berbalik tadi yang luar negara. Kalau you strict, you tegas. Siapa-siapa rakyat Malaysia pergi kat sana lagi sekali, jadi apa-apa kau tanggung sendiri. Agak-agak ada orang tak berani nak keluar sana. Tak berani. Tapi mungkin info tu tak maksudnya mungkin yang pergi tu lah, tengoklah pemangsa-pemangsa yang pergi sana, mungkin dia pun tak tahu yang yalah, walaupun dikeluarkan arahan begitu, mungkin dia pun tak tahu, tiba-tiba dah sampai sana, aku dah. Kenapa tak tahu? Tadi kan dah bagi tahu. Kenapa tak nak dengar? Mak dia dah cakap, mak dah bagi tahu ni scammer. Mak dia cakap dalam, saya dah simpan video dia. Saya dah cakap dah ni scammer. Dia degil juga, dia kata tak lama. Ini Cece dia tahu apa ni. Apa pandangan Cece? Dalam kepala otak dia orang ni. Ni budak-budak sekarang ni. Easy money. Okey Alung, saya jawab jujur semua orang dalam ni jawab jujur. Kat tangan kanan saya ada duit 100,000. Saya bagi tahu duit 100,000 ni saya dapat secara haram. Saya berjudi. Saya nak bagi you all. Di tangan kiri saya ada RM10. Saya baru hasil duit saya berniaga burger tadi, duit halal. Saya bagi you pilihan, you nak pilih tangan kanan ke kiri. Jujur cakap. Satu je. Kanan. Cuba kanan ke kiri je? Kanan juga Cece. Easy money. Then you nak cakap apa? Semua berbalik kepada dalaman kita. That's why orang selalu cakap ni polis. Tak payah ni dalaman. Dalaman kena bermula pada sekolah lah. So di pendidikan kita kena fikir, okey ke kita punya silibus kita yang kita ajar budak-budak tu? Ini cukup ke untuk nak menjadikan kita nak menghasilkan rakyat yang bermoral, kan, yang ada semualah adab apa semua? Tak Cik, cukup. ada soalan. Silakan. Okey, disebabkan abang dah abang pula, Tuan Rahmat dah tubuhkan satu agensi, Rahmat Fitri. Syarikat. Syarikat. Okey, untuk mencegah scam kan. Ya. Mesti akan ada rasa macam burden tau. Sebab aku ni kena jadi wira. Aku kena handle scam ni. Mesti akan ada juga macam orang-orang luar yang Entah. bagi tuan macam kau pun kena ikut aku. So kat sini kita bagi tahu terang-terang, as you yang pegang burden tu, you nak ajak siapalah untuk sama-sama duduk sebelah sini, duduk sebelah aku, kita bincang, kita settlekan benda ni. Jujur Jujur. Saya nak government. Because dia ada sumber tu. Sumber apa? Sumber kewangan. Kenapa saya kata sumber kewangan? Nak buat ni kena ada kos. Saya tanya you, dekat Malaysia ada tak tempat untuk you nak bertanya ni scam ke tak, untuk check? Ada. Tu benda basic apa? You tak pernah terfikir. You keluar je you mesti akan tengok waste. Tak pernah kita terfikir sebelum ni. Tapi sekarang benda tu menjadi kenyataan. Keluar je tengok waste. Nampak tak? Orang buat assignment tengok ChatGPT. Kenapa tidak kita membudayakan rakyat Malaysia, kau apa-apa lepas ni, kau call je aku akan bantu kau semak. Kau tak boleh fikir kan, sebab kan masalah education. Tak boleh nak fikir kan. Tak boleh nak Rahmat ajar ni silibus ni banyak sangat lah. Aku tak boleh lah. Aku baru belajar buat phone scan, rupanya ada loan scan, job scan, love scan apa semua kan. Kita sediakanlah dia kemudahan tu. Rahmat, ni scam ke tak? Kenapa saya cakap macam tu? Setiap hari saya menerima beratus orang tanya saya. Soalan, ni scam ke tak? You bayangkan saya dah tolong orang berapa banyak dalam tu, jangan ni scam. Berapa banyak orang saya dah selamatkan. Itu baru yang jumpa saya. Kenapa tak kita war-warkan satu Malaysia, kita membudayakan satu budaya. Apa-apa je macam ginilah, orang call 999 kan. Kenapa tak kita sediakan benda tu? Melibatkan kos. Because nak sediakan satu pusat calling center. Satu benda cadangan yang bagus. Dan mungkin kita boleh work out sama-sama. Yes. Untuk kita cadangkan. Cuma costing dia, kenapa cost tu? Sebab Rahmat nak kena cipta lagi 100 orang macam Rahmat. Otak Rahmat. Sebab Rahmat ni je yang ada otak ni. Saya akan train dia orang. Apa yang bagus bila saya train dia orang? Saya telah melahirkan 100 orang lagi duta anti-scam ataupun orang yang pakar dalam keselamatan digital macam Rahmat. Dan dia boleh, lepas ni dia dah boleh pergi sana, dia dah boleh buat dia sendiri. Ramai tak orang macam Rahmat? Tadi awak cakap kan, burden saya seorang kan? Nampak? Secara tak langsung saya dah berjaya mewujudkan lebih ramai orang macam Rahmat. Bila saya dah wujudkan lebih ramai tak yang akan bantu Rahmat untuk spreadkan awareness ni? Ramai.
Zaman sekarang orang, kita cakap pasal ekonomi, pelabur luar nak datang ke negara kita semua sebab kepercayaan. Bila ada kepercayaan baru ada pelabur datang. Ya, betul. Macam mana nak percaya kalau orang luar tak nampak di mana you punya sistem keselamatan you untuk this awareness. Ingat 3.11 bilion itu duit yang perlu untuk berjalan dekat ekonomi kita tau. Tahu, tapi benda tu satu. Yang kedua adalah politik. Kena juga ada awareness kepada semua rakyat Malaysia ni betapa pentingnya politik untuk stabil. Yang itu satu benda yang penting lah. Ya. So kalau benda tu tak ada, semua benda tak boleh buat. Yes. So yalah, kita tengok politik Malaysia sekarang. Cuma dari segi awareness kepada seluruh rakyat Malaysia untuk adakan awareness untuk supaya politik ni stabil, dan bila politik stabil, negara pun akan stabil. Benda tu yang dia tak nampak. Sama dengan tu. Kalau politik okey, sama dengannya kita akan dapat negara yang lebih bagus. Macam mana Alung nak suruh dia bijak macam tu kalau education daripada basic pun dia tak tahu. Ni kita cerita pasal guna handphone pun dia tak tahu. So banyak benda yang... Banyak benda semua start from soalan. Soalan. Silakan. Okay, bila kita dah create satu, kata apa, kita dah educate orang aware, jadi hati-hati tentang scam ni, mana pula kalau orang boleh start takut dengan kerajaan? Dia start develop fear terhadap kerajaan tu sendiri. Contohnya macam dia takut dengan privacy dia, personal data dia digunakan pakai oleh kerajaan. So dia makin paranoid kepada kerajaan itu sendiri. Contoh macam di Amerika sekarang, mungkin dia orang tahap education orang tentang scam tinggi daripada Malaysia. Dan apa yang jadi kat sana, dia orang takut dengan kerajaan pula. Itu kesilapan dia adalah ilmu yang dia belajar tu tak mengikut step by step dia. Dia gini, bila kita nak belajar tentang satu ilmu, start daripada tangga bawah naik ke atas, from 1 until berapa lah, A until Z. Data kita, walau ada kat orang macam mana pun, saya nak bagi contoh, saya nak relatekan pasal data, orang takut kan. Data you ada kat scammer tak boleh buat apa. Macam saya cakap contoh Alung punya kes tadi. Data tu dia guna untuk menjayakan lakonan dia saja. Orang kita ni masalah, dia takut pada benda yang tak patut dia takut. Dia terlalu lebih-lebih takut. Saya berkali-kali saya cakap, tuan, saya tolong tuan, saya data saya dah bagi orang. Saya kata, you jangan risau. Nama you dia tahu, duit you tak boleh hilang. Nama dengan IC you dia tahu, duit you tak boleh hilang. Nama IC nombor telefon you dia tahu, duit tak boleh hilang. Nama IC nombor telefon, nombor account dia tahu, duit tak boleh hilang. Yang boleh hilang kalau you bagi nombor account, TAC, OTP, password, username, benda-benda tu. Ini yang saya kata bank punya sistem yang bank patut bagi pada public. Korang kena ingat ini kau jangan bagi. Kau bagi ni memang habis duit kau. Ni kunci peti besi rumah kau. Ini yang saya tadi push. Saya kata bank, you kena bagi. Bank kata dia dah bagi. Dia dah kata laman web dia dah keluar. Tak sampai. Tu saya cakap pasal education tadi. Sistem penyampaian itu. Mana ada semua kerja ROI je. Nak kerja apa? Oh, ada soalan. Kita ada soalan lagi. Sudim lah. Jamal dah balik buat duit senang. Berbalik kepada talian kecemasan 999 tadi tu. Mengikut pengetahuan saya lah, kita ada satu talian kecemasan untuk scam 997. Good. Betul kan? Okay. Kalau saya salah. Betul. Okay. So nak tahu effectiveness of the call center. Terima kasih. And also okay. Faham. Okay. Tengok bagus. Ni bagus ni. Banyak pun orang government cakap saya, tuan kita dah ada 997. Tu kesilapan orang-orang government itu. 997 fungsi dia untuk lepas kena scam. Duit kau dah hilang, kau call dia. Fungsi dia untuk memberhentikan duit kau daripada berpindah ke layer-layer akaun lain ataupun ke luar negara. Tu pun kalau ada lagi. Kalau dah tak ada, tak boleh buat apa. Tu saya kata, nampak tak berbalik. Oh, punya fungsi dia ini Nampak tak rakyat Malaysia kita tak jelas? Ini yang saya cakap tadi. Saya faham banyak orang cakap, Rahmat tak payah buat lah, kita dah buat 997. 997 untuk lepas kena. Lepas kena, duit kau dah tak ada. Orang dah nak bunuh diri. Orang dah murung, dah sakit hati, dah cerai-berai. Cerai-berai pasal scam banyak Kan, yang bergaduh. Buat apa benda dah jadi? Kita ni cakap pasal tak nak benda tu jadi. Bercegah itu lebih baik daripada mengubati. Itu tadi saya sikit Itu saya cakap. Kita tak ada satu tempat untuk kita nak semak, nak check. Kalau ada, takkan orang kena scam. Because I tell you,
Formula nombor 3 Rahmat paling mujarab. Apa dia formula dia? Semak dan tanya. Semua orang yang kena scam datang balai, dia tak buat nombor 3. Kalau dia buat, dia takkan kena scam. Tak sini. So berbalik pada tadi yang 997 tu, Mm-mm. maksudnya 997 ni selepas duit scam. Maksudnya masih duit tu floating lah. So ada ke possibility untuk mangsa untuk dapatkan duit tu balik semasa duit tu floating? Ada kalau duit tu masih ada. Dan memang ada orang dah dapat dia balik. Ada. Persoalan di sini, masuk dekat akaun Along 10,000. Cik masuk 10, Jamal masuk 10, Karim masuk 10. Siapa punya 10 ni? Sebab yang dah keluar tu dah keluar dah. Nampak tak? That's why saya kata ada. Tengok okay. Operasi dia sampai pukul 9 ke pukul 8 tak silap saya. Habis kalau yang pukul 10 ni apa cerita? Pukul 10 malam, pukul 11. Nampak tak? Saya, okay, minta maaf tolong maafkan saya kalau nampak macam riak. Tolong maafkan saya. Saya dah menyiasat banyak kes scam. Saya dah menangkap banyak scammer. Saya dah menyiasat banyak scammer. Saya dah guna dah semua yang tuan-tuan dan perempuan terfikir bagaimana nak kurangkan kes scam, nak tolong orang. The only solution is calling center kita tubuhkan. Tak susah. Kerajaan apa yang susah? Lantik satu company. Kalau kata nak percaya dengan saya, lantik saya untuk uruskan. Saya buat 3 tahun atau 4 tahun, kemudian saya serah pada government jalan sendiri. Untuk saya set upkan benda tu cantik-cantik. Sorry orang akan cakap saya ambil kesempatan. Minta maaf. Okay, kalau tak nak saya, okay, you cari orang lain lah. I don't mind. Kalau you ada orang lain, cari orang lain. Saya bagi pandangan ni, patutnya pandangan ni pun tak perlu saya cakap. Ini saya punya modal saya nak jual. Tapi sebab saya, Alung tanya, saya jawab lah. Saya cakap ini je cara dia. Memang sekarang tak nampak orang betapa penting benda ni. Akan datang orang akan nampak penting ni calling center ni. Sekejap dapat call check dulu dengan Rahmat. Check dulu dengan Rahmat. Mesej check dulu dengan Rahmat. Check dulu. Check. Macam mana kita keluar. Okay, one thing I kena bagi to you all. Walau hebat macam mana pun AI dan sistem digital, manusia akan berbalik kepada human touch. That's why AI takkan boleh bertahan. Human touch paling penting. Kita tahu dah kat sana tu masjid. Kita jumpa orang. Bang, kat mana masjid? Tadi saya sampai, saya tanya dengan sahabat kita. Saya tahu masjid kat bawah tu. Bang, mana masjid? Saya tahu dah. Tanya juga. Manusia memang begitu. Human touch ni membuatkan orang lebih yakin. Ada orang ambil servis saya. Saya buat satu servis. Saya panggil check and confirm. Siapa yang nak bayar saya setahun RM50. Setahun RM50 Alung saya beritahu. Setahun RM50. Maknanya sebulan RM4.2. Setahun RM50 saja. Saya bekerja untuk awak, jadi orang assistant awak. Tolong check. Seorang klien saya dia kata apa? Tuan, saya kena ni macam mana? Saya pun beritahu ni scam awak apa, jangan layan. Tuan boleh tak saya nak minta satu benda? Saya nak dengar suara tuan. Ini yang public nak. Dia nak dengar suara kita untuk datangkan keyakinan itu. Manusia dengar suara, dia akan lebih confident. That's why I tell government, you ada duit. Saya dengar you spend berjuta untuk pusat panggilan tu. Apalah sangat kalau you spend berjuta juga untuk pusat panggilan ni. Ini boleh tolong duit you selamat. Itu yang you bagi tu duit you dah. Come on lah. You nak mana satu? You nak orang, guys, parut tu dah kena parut. You, doktor, tolong ni. Ubatkan parut saya. Tapi dengan servis yang saya offer ni, parut pun tak ada. Okay. Kita berhenti kat dulu. Kita rehat dulu. Rahmat boleh minum air dulu. Cuma Alung nak ulang tadi ayat ada Rahmat. Lagi Ada lagi? Ada lagi. Kita rehat kejap. Kita duduk dulu. Cuma Alung nak ulang ayat Rahmat. Kita tak boleh kena scam. Kalau scammer tahu kita punya nama, IC, okay. alamat, nombor telefon dan juga nombor akaun. Itu tak apa. Tak boleh kena scam. Tetapi kalau kita approvekan benda tu dan kita membuat transaksi benda tu, itu yang membuatkan kita kena scam. Ya, betul. Tak kira lah. Tepat. Scam mana-mana lah. Pelaburan ke, love scam ke, kita membenarkan benda kita tu. benarkan. So kita duduk dulu, kita rehat dulu. Kita jumpa kejap lagi. Ambil masa kejap, duduk dulu.